UMNO telah menerima surat peletakan jawatan daripada Ahli Majlis Kerja Tertinggi Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Menurut laporan berita harian, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dimaklumkan bahawa surat berkenaan telah dihantar kepada Setiausaha Kerja UMNO, Datuk Muhammad Sumali Reduan dan diterima pada pagi ini. Ketika berita mengenai pengumuman Tengku Zafrul keluar UMNO tersebar malam tadi, memang tiada surat rasmi saya terima. Begitu juga Setiausaha Agong dan Setiausaha Kerja. Pagi ini saya tanya lagi, surat itu sudah dihantar kepada Setiausaha Kerja UMNO dan disahkan diterima, katanya kepada media selepas merasmikan program Pekebun Kecil Makmur dan sambutan Peragawai Peringkat Risda Negeri Sarawak 2025 yang berlangsung di Kampung Raih Baru hari ini. Sebelum ini, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan bahawa beliau telah menghantar surat peletakan jawatan kepada UMNO serta menyatakan hasrat untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat. Dalam satu hantaran di Facebook semalam, Zafrul yang juga merupakan seorang senator menjelaskan bahawa keputusan itu bukan sesuatu yang dibuat secara tergesa-gesa. Malah beliau telah mendapatkan pandangan serta nasihat daripada rakan-rakan dalam dan luar UMNO, termasuk Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi.